Ada orang tanya saya, apa yang bagus sangat dengan SIM card Tone Wow ni? Sejujurnya lah, pada saya Tone Wow ni tak adalah bagus mana pun. Cuma dengan Tone Wow ni dia ada bagi sedikit kelebihan lah daripada korang bayar tiap-tiap bulan tak dapat apa, tapi dengan Tone Wow korang ada apa-apa. Contoh, selama ni korang pakai SIM card apa? Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile dan sebagainya kan. Tiap-tiap bulan bayar, katakanlah korang bayar RM50 sebulan. Setahun korang dah habis RM600 sebenarnya. Jadi bayangkan berapa lama dah korang guna SIM card tu. Katakanlah dah guna 10 tahun handphone, maka korang sebenarnya dah habis RM6,000 guys. Tanpa kita sedar, kita sebenarnya dah hangus RM6,000. Apa yang kita dapat balik? Tak ada apa-apa. Sekadar guna internet, sekadar call. Betul. Tapi dengan Tone Wow, korang habiskan duit yang sama, tapi at least korang ada dapat balik. Jadi itulah lebihnya Tone Wow. Apa yang dapat balik tu? Simple. Yang pertama, Tone Wow akan bagi cashback sehingga 5% setiap kali anda bayar. Katakan anda bayar RM50 tadi, maka anda akan dapat balik RM2.50. Ya, kecil. Tapi daripada anda tak dapat langsung, lebih baik anda ada dapat sikit. Bayangkan setiap bulan anda dapat RM2.50. Setahun anda dah dapat RM30. Bayangkan anda dah guna 10 tahun, berapa banyak balik cashback anda dah dapat. Itu baru satu guys. Nombor dua, anda akan dapat perlindungan PA takaful sehingga RM50,000. Bayangkan kita pergi kerja, tiba-tiba kita kemalangan, na'udzubillah, meninggal dunia. Ataupun tengah buat kerja, batu ke apa ke terkena mata ke tangan ke cacat kekal. At least guys, kita ataupun waris kita boleh dapat pampasan RM50,000 untuk mereka teruskan hidup. Biasanya kita pakai SIM card lain, mana ada dia bagi kita takaful dan sebagainya. Tak takaful, kau carum sendirilah. Tapi dengan Tone Wow ni, kita guna, kita tak payah bayar. Kita guna bayar macam biasa, tapi kita dilindungi takaful. Dia akan cover sehingga umur kita 75 tahun guys. Saya ulang sekali lagi, benda ni percuma. Korang tak payah bayar caruman. Jadi at least kita bayar setiap bulan, apa-apa jadi kat kita, adalah juga orang akan dapat pampasannya daripada apa hasil kita bayar setiap bulan. Tak adalah sekadar dapat internet call aja, betul. Biasanya orang akan tanya saya, Tone Wow ni guna coverage apa? Celcom Digi, coverage yang paling luas dekat dalam Malaysia. Boleh kekalkan nombor lama, walaupun anda pakai postpaid, prepaid, dua-dua boleh kekalkan nombor lama. Kita warga negara ataupun foreigner pun boleh pakai SIM card Tone Wow. Data dia macam mana? Jangan risau guys, data Tone Wow ni sebenarnya berlabak je. Bermula dengan RM35 saja kita bayar sebulan pun kita dah dapat 150 gig dan ada plan yang boleh sampai 800 gig data guys. Kalau ikut orang yang normal guna internet, benda tu pada saya banyak lah. Normally based on statistik, orang guna data antara 30 ke 40 gig sebulan. Jadi kalau boleh dapat 150 gig, 300 gig, 500 gig sebulan tu banyak lah. Jadi data banyak, coverage luas, ada benefit-benefit yang tiada kebiasaannya pada SIM card lain. Pada saya, ini SIM card yang terbaik yang anda boleh consider untuk pakai. Anda juga boleh buat duit tepi dengan SIM card ni. Anda tak payah bayar any extra fee. Anda boleh buat duit secara percuma dengan hanya ajak orang lain pakai SIM card ni. Duit tepi anda dapat tu bukan sekali, tetapi berkali-kali. Boleh jadi bertahun-tahun anda dapat ataupun boleh jadi seumur hidup anda dapat.